poket asyik kering kontang je tiap-tiap bulan. Jom, Easy balik. Easy nak ajar caranya supaya duit balik semula dengan banyak. Sebelum tu, manfaatkan 5 butang di sebelah kanan ni. Dan komen, saya nak poket berlimpah. Dengar sini baik-baik. Dalam bulan Ramadan, bulan rezeki ni, doa dimurahkan rezeki oleh Tuhan supaya tak putus rezeki dan minta rezeki yang berlimpah luar. Lepas tu, cari peluang perniagaan yang patuh syariah. Bila dah jumpa nanti, mesti yakin, setia dan fokus. Usaha sampai capai matlamat anda. Dah belajar sesuatu? Ingat share tau. Jika anda belum jumpa peluang perniagaan yang patuh syariah, jemput ke Profile Easy, WhatsApp Easy. Easy akan kongsikan dengan anda semua rezeki untuk bangkit semula. Ingat, ambil langkah pertama tu yang penting. Jadi, bertindak sekarang. WhatsApp Easy sekarang.